Saudara Khalid Faizal bin Abdul Rahman, Ketua Penolong Pegawai Daerah Bahagian Pembangunan. Okey, isu yang kita tengahkan adalah perlu ada moratorium untuk ertikan pemberian hak milik tanah di atas tanah wilayah adat orang asli di daerah Batang Padang. Ini adalah satu isu serius. Tadi kita ada wakil daripada Kampung Sinju, daripada Simpang Pulai, dan juga Kampung Sungai Cincin daripada Cenderiang, dan juga daripada wakil dari Tanjung Malim. Dan kita nampak Kampung Sinju, saya adalah peguam untuk kes pencerobohan tanah mereka, di mana tanah adat mereka ni telah dijual kepada satu individu. Kawasan di tanah adat mereka ni telah dijual dan mereka sekarang menghadapi pengusiran kes mahkamah di Mahkamah Tinggi Ipoh. Bagaimana satu tanah adat kampung orang asli yang telah menghuni di sana lebih daripada berturun-temurun, tetapi tanah itu telah dijual kepada pihak lain. Dan ini menunjukkan penyalahgunaan kuasa di mana tanah adat orang asli tidak digazetkan dan juga berlaku pencerobohan. Ini di mana bukan ini satu kawasan saja. Banyak kawasan di negeri Perak yang masyarakat orang asli menghadapi pengusiran. Tanah mereka tanpa rundingan dengan mereka tiba-tiba telah dijual kepada syarikat ataupun pihak individu yang kaya. Bagaimana perkara ini berlaku? Sebab tu kita datang ke pejabat tanah hari ini sebab mereka juga terlibat dalam isu ini. Kebenaran menjual satu tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang diberi kebenaran oleh Menteri Besar selepas mesyuarat Exco dan juga penglibatan pejabat tanah, pihak berkuasa tempatan. Pihak-pihak ini terlibat dalam pemberian tanah. So ini adalah satu isu yang dihadapi oleh Kampung Sungai Sinju dan juga di Cenderiang adalah Kampung Sungai Cincin, di mana kawasan ini juga menghadapi tanah mereka diberi kepada pihak lain untuk pajakan, untuk mengambil sebelum ini mereka mengambil pasir, sekarang mereka mengusahakan ikan di kawasan mereka menyebabkan mereka kehilangan pendapatan pencarian ikan di kolam tersebut dan juga hasil di kawasan sekitar mereka kerana orang asli bergantung sepenuhnya kepada hutan. Hutan adalah kehidupan mereka. Kenapa hutan mereka diambil dan tanah adat mereka dirampas? Ini adalah satu isu. Sebab tu kita hari ini dalam PRK kali ini kita ingin meng-highlightkan isu yang sedang dihadapi oleh orang asli di negeri Perak, terutamanya di kawasan Batang Padang. Kita juga ingin